Baiklah kelas, keluarkan buku BM1 kamu sekarang. Madiha? Madiha? Madiha! Kamu ni berangan je kerjanya. Kerja kamu dah siap ke? Sebenarnya cikgu, saya... Saya. Jangan nak bagi alasan. Kerja sekolah tak pernah siap. Datang sekolah lambat. Baju pun tak terurus. Apa ni? Kesiannya Madiha, asyik kena marah je. Padan ke? Cikgu Ani, Ya. saya nak cerita ni, kawan saya. Tak apa Widat, nanti kita sama-sama bantu kawan awak tu. Madiha, tunggulah kita orang. Laju je nak balik. Madiha, kenapa dengan awak ni? Asal ajak main je, tak nak. Asal ajak makan kat kantin, nak pergi library. Awak dah tak nak kawan dengan kita orang ke? Kalau ada apa-apa masalah, ceritalah dengan kita orang. Kita kan kawan. Tanya Madiha. Madiha, kenapa dengan awak ni? Sebenarnya saya sedih lah. Saya tak tahu nak cerita macam mana. Tak apa, awak cerita je. Kami dengar. Walaupun tak boleh bantu, sekurang-kurangnya boleh ringankan beban kepala awak tu. Saya selalu kena marah dengan cikgu. Bukan kerja saya tak siap, tapi saya tak tahulah nak tanya siapa. Ayah saya sibuk bekerja, tak layan pun. Ayah, yang ni nak buat macam mana? Dah tak dapat lagi, sibuk ni. Halo? Kat sekolah pun saya asyik kena ejek. Tak ada siapa yang sayang saya. Ada Madiha lah. Padanmu ke kena marah dengan cikgu. Ni baju ke? Kan buruk. Kena semacam je. Kita orang sayang awak lah. Sekarang awak dah lega kan? Lain kali, jangan pendam sorang-sorang tau. Kalau ada masalah, cerita je. Kami akan sama-sama bantu awak. Kita kan Kawan. Terima kasih korang. Jom balik.